Salah satu episod hitam dalam sejarah ekonomi dunia, hyperinflasi Jerman pada waktu 1920-an yang menyebabkan duit menjadi hampir langsung tidak bernilai. Selepas tamat Perang Dunia Pertama, Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang sangat besar kepada negara-negara menang mengikut syarat perjanjian Versailles. Untuk menampung bayaran ini, kerajaan Jerman ketika itu mengambil jalan mudah, mencetak lebih banyak duit kertas Reichsmark. Akhirnya, terlalu banyak wang dimasukkan ke dalam ekonomi. Harga barang melambung tanpa kawalan. Pada kemuncak hyperinflasi sekitar tahun 1923, sebuku roti boleh mencecah berbilion Reichsmark. Duit kertas tidak lagi berfungsi sebagai medium pertukaran. Rakyat mula menukar barang secara barter. Malah ada yang menggunakan duit kertas sebagai kertas dinding atau bahan api untuk membakar kerana lebih murah daripada kayu. Ini juga memberi kesan psikologi kepada masyarakat. Ramai kehilangan simpanan mereka sekelip mata. Usahawan kecil gulung tikar, pekerja makan gaji sengsara kerana gaji tak sempat naik mengikut harga barang. Kisah ini menjadi pengajaran penting kepada dunia. Ia membuktikan apabila sesebuah kerajaan hilang disiplin mencetak duit tanpa sandaran ekonomi kukuh, nilai mata wang akan runtuh dan rakyat yang paling terkesan. Inilah sebabnya hari ini ramai pakar kewangan menasihatkan untuk mempelbagaikan simpanan, termasuk dalam aset fizikal seperti emas, bagi melindungi nilai kekayaan daripada risiko inflasi. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.